Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Sehat? Terima kasih kerana klik video kecil terja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Trailer untuk yang akan menggantikannya sudah keluar. Wow, ada Q Haider ya. Lama tak nampak dia berlakon drama. So dalam cerita ni yang akan menggantikan dia adalah Pak Su Amara, di mana pelakon dia adalah jap tak payah cerita. Jom sama-sama kita tengok. Lepas ni Miza nak takkan sunyi dah. Miza pun janji insyaAllah lepas ni abang takkan sunyi dah. Abang? Miza, abang nak kahwin lagi. Abang nak kahwin lagi. Abang nak kahwin lagi. Tak tahulah macam mana bapak ni didik anak. Tak elok ya bergaduh depan anak walaupun Amara tu tak dengar tapi dia faham. Kejap. Siapa nak bawa balik Amara ni? Amara balik dengan saya. Cik ni siapa? Pak Su. Pak Suami. Lepas Awas pergi, tak ada siapa pun cuba nak faham Amara. Tapi selama setahun ni, Amara selalu dengan siapa? Sofia, walaupun dia tumak tiri, dia tak pernah faham keadaan Amara. Pakai kau kan? Betul Pak Su kau? Kau nak cakap apa? Aku buang kau, ha? Amara tak sepatutnya tanggung apa yang Nazra dah buat kat Terus. Takkanlah every time kita dating nak kena ada duduk cik ni. Sekarang ni anak you pilih. Ni? Nanti Pak Su balik. So dengan tolong saya, Amara janji dia akan bercakap balik dengan Pak Su. Saya akan dapat pengampunan di Raja. Tak semestinya poligami ni tak elok, Miza. Abang minta izin Miza kot. Abang cuba bertaruh, Miza. Abang ceritakan Miza. Miza tak ada apa-apa tau. Ni, Miza keluar dari rumah ni. Jatuh salah. Surat abang balik. Okey. Abang dah minta maaf. Abang tak boleh tak ada Miza. Cici boleh ke buka hati untuk kahwin lagi? Sanggup sakit lagi? Sakit tu memang sakit, tapi saya pernah rasa bahagia sebelum sakit ni. Baik, comel, peguam, berfikir. Okey. Macam mana? Best tak? Macam best, tapi kalau saya tengok dia lebih kurang macam ada yang part-part yang menggeram bila si Amara kira dia dengan mak tiri dia. Ada masa yang macam sweet-sweet, yang masa si Umi Nasira di dalam, nama dia Miza di hospital. Lepas tu si Q, wah si Q lama tak nampak dia berlakon drama. Macam best juga ni. Sebab kadang-kadang kalau si Umi Nasira punya lakonan ni tak boleh nafikan lah. Lepas tu dalam tu ada si Saswan Zulkifli, ada Q Haider. Wow, macam menarik. Kita tunggu episod 1 nanti. Saya akan bahagian tertangguh pun episod 1 pun dah macam kita nak pelempang si Kak Jo tau. Episod 1 kau bayangkanlah, dia masuk dengan lenggor-lenggor rumah orang, ambil handbag orang. Puih, itu dah betul-betul membuatkan kita geram. So drama yang Pak Su Amara ni saya tak tahu. So nanti kita tengok kalau rasa membosankan tu. So saya harap cerita ni okey juga supaya saya minat untuk cerita. Okey, so mungkin cerita Pak Su Amara ni pun lebih kurang macam tapi kalau kita geram sangat macam cerita bahagian tertangguh pun tak boleh juga. Bahagian tertangguh ni dia punya cerita tahu apa tau? Satu cerita habis. Dia tak bersambung-sambung. Contoh macam dia diambil rumah dia tak ada pun pergi repot ni sampai dia ambil balik rumah tu, dia jual kereta. Dia tak ada pun cerita yang dia pergi repot sekian lepas tu dia ambil balik kereta tu, tak. Dia diambil rumah habis, dia ambil kereta habis, dia dibuli habis, ini habis, macam tu je. Last episode baru terbalas semua. So saya tak tahulah untuk cerita Pak Su Amara. Cuma kalau ditengok macam okey jugalah. Okay, so terima kasih kerana klik video kecil Tanja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.